Tanya baby. Hari ni kan ada customer ni datang mengadu. Beg kesayangan dia ni zip rosak. Nak buang sayang katanya. Beg mahal. Lepas tu I pun kena baikilah. Kena mula-mula kena tetah dulu. Kena tetah. Kena tetah molek lah baby. Sebab apa? Takut nanti beg tu soyok. I tak apa baby. I dah professional. Nampaklah kerja tu teliti, cermat. Tapi profesional lah gitu. Mula-mula kita pandai je baby. Kita pandai je ni kita kena kerak zip pula. Kerak biar sama. Lepas tegak kita pun kena jahit mula hak asal dia. Nak jadi pengasal ni payah juga sayang menggoh orang lain je, buat orang lain je beki. Jadi payah. Jadi kita kena tiru jadi hak asal mula lah. Mula-mula kita kena ikat. Lepas tegak kita start jahit lah. Okay baby, kita kena start jahit. Jahit molek, jahit teliti, kena macam zikir banyak. Start jahit. Tu dia. Ni tengok ni. Beg kita duduk buat saat ni tu. Ni mudah je nak tekan zip begnya. Tak payah mana Kita je buat payah. Kata-kata daripada orang ukur jalan dia kata ni tutup mata boleh buat kerja. Assalamualaikum.